Apa hal ni? Aki, tengok Kiki. Abang buat. Aris, kenapa buat macam tu? Alah, tak kena arah pun. Tak payahlah nak Tak apa, Ara duduk tepi. arah ni. Aris, meh main dengan Aki. Dah lama tak bersenam ni. Ha? Aki, biar betul. Hai, boleh ke ni Aki? Aris mula. Aki, kalahkan abang. Ah! Aki, Aki. Oh! Yeay! Hebatnya Aki. Yeay! Hah? Yeay, Aki menang, abang kalah. Aris kasih can je. Aki kan dah tua. Nanti Aris tendang kuat-kuat, sakit Aki. Kau ingat Aki dah tua tak boleh main? Jangan pandang rendah pada orang tua tau. Aris, meh sini. Kalau kancil berlumba dengan siput, rasanya siapa yang menang? Mestilah kancil. Siput kan lembab. Betul tu. Tapi, Aki ada satu cerita yang mana siput yang menang. Mana boleh? Boleh. Nak tahu macam mana? Ceritalah, ceritalah. Ya. Hai, dah menyempat-nyempat. Pada zaman dahulu, Wah! Sedapnya! Ya. Woi, itu aku punya dah. Siapa cepat, dia dapat. Lambat. Aku tak lembab. Kasih balik manggis aku. Kau rupanya. Lembab. Hah? Bisa. Lepas aku! Ada! Berlubang rumahku! Itu manggis aku! Ganti balik! Dah jalan. Manggis